Zee yakin, okay, you jenis orang yang tak perlu nak share benda ni kan. Tapi alang-alang tu, why not? Fiza buat video ni kan. Kita kena sentiasa tanya diri sendiri. Contohnya kalau orang depan kita, orang keliling kita cuba cakap pasal orang lain, you kena tanya diri sendiri, apa niat orang ni dia cuba cakap pasal orang lain. Apa niat dia, apa motif dia, apa dia nak sebenarnya. Dia cakap macam tu tapi sebenarnya ada motif lain. Mungkin dia tunjuk gambar ke video ke apa, video yang sekerat. Dalam video tu orang tu nampak jahat. So kita pun selalunya automatik akan percaya. Sebab yang kadang-kadang yang tunjuk gambar tu ke video tu dekat kita orang yang rapat dengan kita. So takkanlah orang tu ada niat, motif lain kan. So kita pun percaya, oh dia ni jahat, oh dia ni macam ni, dia macam ni. Tapi kena tahu, kena ingat, hidup orang yang dalam gambar tu, dalam video tu, kita umur dia berapa? Umur dia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. So video yang sekerat tu berapa minit kan? Dan lepas habis video tu, orang tu buat apa? Ataupun sebelum video tu ataupun gambar tu diambil, direkod, orang tu buat apa? Kalau kita tak tanya kenapa orang tu buat macam tu, kenapa, apa niat dia, apa motif dia, kita senang dimanipulasi. Orang akan buat naratif apa yang dia nak. Orang ni, orang lain nampak dia. Contoh dia nak orang lain nampak dia ni, orang ni nampak jahat, nampak tak betul, nampak sakit, nampak itu, nampak ni. So apa naratif, cerita apa dia nak buat? Dia kumpulkan video-video, gambar-gambar, dipotong, cantumkan. Yes. So buatlah karangan kehidupan orang tu untuk nampak orang tu sakit, orang tu jahat, orang tu tak betul. Tapi sebenarnya lepas je habis video tu ataupun sebelum video tu direkod, orang tu mesti ada buat sesuatu. Kenapa orang tu nampak macam tu? Itulah tu maksudnya naratif.